Agak menarik tips yang dia kongsikan ni. Ini penyimpanan emas anda Empire saya. Dia cakap, Alhamdulillah pagi ni kad Masjid Sheikh Zaid selamat tiba. Inilah kad dia tu kan. 1/4 dinar ataupun suku dinar. Kad 1/4 dinar ini saya beli menggunakan simpanan tabung, duit shilling, RM1 dan juga RM5 note. InsyaAllah ada rezeki saya akan terus meningkatkan usaha menyimpan emas untuk dana pendidikan anak-anak saya insyaAllah. Ini satu tips yang anda boleh gunakan, especially untuk tabung dana pendidikan anak-anak. Yang mana saya punya pesanan adalah setiap hari katakan anak tu dia punya perbelanjaan di sekolah RM4. Saya tak tahu sekarang berapa. RM10 kah? Berapa? Katakanlah RM5. Okay, make sure anda bagi dia lebih RM1. Bagi dia RM6. Tapi sebelum dia melangkah keluar daripada rumah, panggil dia, suruh dia menabung. RM1 tu tabung dalam tabungan dia lah. Jadi, selepas 30 hari, 60 hari, setahun contohnya, kan, lepas hari raya, kita kira semua tabung tu, pergi tukarkan kepada emas dalam gap. Lepas tu, after some time, okay, gabung dengan duit raya, keluarkanlah item-item sama ada suku dinar, ataupun 1 dinar macam ni. Ataupun kalau emas dia banyak, 10 gram. Ataupun 50 gram, 20 gram, berapa-berapa lah. 250 gram pun boleh. Untuk apa? Untuk dana pendidikan anak-anak. Kalau saya buat kira-kira, 100 gram seorang cukup insyaAllah untuk dana pendidikan dia 20 tahun akan datang. Jadi anda aim lah. Setiap bulan kalau dapat simpan 0.5 gram pun sangat cukup membantu sudah. Ingat bukan emas yang menjadikan kita kaya tapi ilmu. So follow saya untuk lebih banyak ilmu dalam emas dan kewangan. Yuk dengarkan kisah inspirasi kejayaan emas anda Empire saya. Supaya anda termotivasi untuk konsisten menabung setiap bulan. Follow for more tips.